Day 2 of dekor rumah. Hari ni kita nak cari cat. Dia cakap so sangat, aku tak sabar, so I will take over. But no one told me cat is so expensive. So hari ni kita akan survey 2 tempat, and the first one adalah dekat Taman Kinrara. And look at all the choices, sumpah. Kenapa I baru tahu there's so many colours and I'm so overwhelmed. And kau tengok harga dia berapa? Masya Allah. Roughly for one living room, you need around 20 liters macam tu untuk cover. So kau kira-kira lah. And satu benda pasal cat ni, bila you masuk rumah, colour dia jadi lain. Ikut lighting, ikut tempat. At this point aku dah juling. And then the finishing I nak is lime wash. So I kena ada 2 colour. And 2 colour jadi dah 2 lah, babe. So lepas kira-kira apa semua, I rasa macam tak ada ke colour lime wash yang memang lime wash. Sebab ni I nak kena tambah lah. Lepas tu takut salah colour lah. So 5 liter RM209. Nama dia Michelle. Sumpah gila. I cari kedai yang memang jual colour lime wash, and I found the colour that I wanted. And you can bring the samples home tau. So I was confused either LP38 ataupun LP40. And dia ada banyak texture kedai ni. Harga dia for 20 liter is RM660. Belum campur primer. Ha ha. So after a lot of thinking, kalau I ambil Nippon tadi, I kena tambah colour lah. Lepas tu itu ini. So last kita orang ambil lah LP38. And thank you to you guys for helping us decide. Lepas ni kita akan pergi kedai kaki lelong. See you in the next episode.